Kita timbang satu-satu dulu, dia berapa? Kalau letak ni harga dia baru RM13.68. Assalamualaikum, siapa yang nak cari atau beli mainan banyak-banyak, boleh pergi ni Mega Toy Trading. Yang ni saya pergi Cawangan Jasin. So ni dia punya kedai mainan dia. Kena timbang Semua timbang. Harga timbang kan? Yes. Okey, kita kontrol. Yes. Okey, kita kontrol pun ada guys. Oh, ni potong-potong masak-masak punya. Oh, sampel. Oh, ni Yes, sampel dia. sampel Oh, dia. banyak. Ni semua kereta banyak ni. Yes, Siap dengan 48. track. Okey, so kita letak sini dulu. Macam mainan tau. Dia bukannya mainan yang biasa-biasa. Semua mainan dia gempak-gempak tau. Lego-lego pun ada kat sini. Kita mereka. Baik kat ni. Kalau ni bukan budak je, bapak budak sekali main ni. So kita pusing-pusing dulu. Oh, banyak Lego lah. Wah, ni bentuk kereta pula. Tak boleh lah. Saya rasa bukan budak je main ni. Dengan saya sekali main. Besar tau dinosaur ni. So kalau kat sini memang rambang mata juga nak pilih Okay, kat belah ni banyak permainan perempuan-perempuan lah Barbie semua ada. Okay. So kita ambil last, kita control lah Wah, kat sini senapang-senapang semua ada. Ni dia punya harga untuk timbang dia. So okay, kita ambil, kita control ni satu. Alright. Okay, last settle. So kita timbang dulu. Ni kilo dia Okey. 2.18 harga ini. Kita timbang satu-satu dulu, dia berapa? Kalau letak ni harga dia baru RM13.68. Kita timbang yang kecil sikit. Ni kita ambil ni. Bon RM6.84. RM7 Kita ambil yang lagi kecil daripada ni. Cuba kita timbang motorcycle ni. Macam dekat luar tu ada dapat free mainan ni tu, macam mana tu? Boleh bagi yang budak je. Bagi budak. Oh, dia random dapat ke semua sama je? Random. Oh, random So akan okey. Yang penting budak Budak. Macam saya tak dapat free Tak boleh. Alright guys, so yang mana nak mencari mainan untuk beli hadiah, boleh waste Mega Toys Trading. Dia ada banyak cawangan. Yang cawangan saya pergi ni Jasin. Okay. So main mainan dulu guys.